pejabat, tiba-tiba anda mendapat panggilan telefon dari sekolah yang memberitahu bahawa anak perempuan anda telah ditangkap kerana berdua-dua sentak dan tersentak dan tindakan diri dulu. Pertama dia cakap cantik, lepas tu dia cakap seksi. Jadi pada saya dia berlapik. Jadi saya lihatlah mungkin pemakaian saya tu tak sesuai, jadi saya ubah dan saya juga mohon memilih pakaian yang lebih bersesuaian. Keadaan yang mencurigakan. Jadi yang pertama, apakah perasaan anda ketika mula-mula menerima perkabaran itu? ya betul. Mesti terkejut dan rasa cemas. For the day, like I said, it's up to you. You nak koyak, itu you. Okay, so saya sebagai bos, it's okay. Tak ada masalah. Okay. Sebagai moderator UBK hari ini, Ingat kita kan, tapi kat sekolah itu je. Sekali kita tahu budak tu memang ada masalah ke, dia accident ke, dia kena tangkap kapal ke, whatever it is, jangan peri dia awal-awal dia masuk dalam kelas. Kita nasihat dia dalam selit-selit tengah-tengah tu. Tapi kita jangan tuju kat dia, kita cakap secara overall. Kita pun datang lambat ke sekolah, kita pun masuk kelas lambat, jadi kita jangan expect pelajar pun on time juga. Itulah contohnya. Okay, satu lagi contoh. Tapi kita memberi ketegasan. Ya. so what? Memang saya tahu pun. Kenapa? Okay, itu jawapan sarkastik lah. Memang itu macam telah tertinggi suara akibat rasa tidak puas hati sewaktu berurusan dengan bos anda. Okey, sejujurnya kami semua ni lah Pendong ni tak pernah bertinggi suara pada bos kami kat atas ni. Okey, sejujurnya. Okey, sekarang dia je mereka buatlah, tak ada masalah pun. Jadi jangan berrasmi, mereka tetap rasmi, kerja tetap buat, datang on time, pastikan dapat rama-rama besar. Okey, no problem. Marah-marah lah, jangan marah-marah, jangan maki-maki, sebab whatever we say, whatever come out in our mouth is the prayers that Allah listen to. So we need to always pray for the good things so that they are growing in a good ways, in a good environment. Ada. Apa tempat? Ada ruang maksudnya. Sentiasa ada. Okay, ruang-ruang sini untuk siapa, untuk siapa, untuk siapa. Suami kat mana? Suami sentiasa di hati. Okay, bagus. Sampai kat sini. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ke kita kaitkan dengan politik? Sebab tadi saya dengar Cikgu Razwan cakap tak boleh nak jatuhkan orang, tak boleh jatuhkan cikgu ni, tak boleh jatuhkan. Saya kurang lebih sepanjang saya ingat dalam perkhidmatan sebagai guru 30 tahun lebih, kurang lebih lah kalau berkenaan dengan politik. Tapi saya nak termasuk dengan Joe, iaitu apa yang kita nak buat semasa kita pada awal sebelum sesi pembelajaran. Biasanya Kalau yang pertama ni guru penyampai ilmu akademik, di sini ada 7 ya. Kalau kita boleh catat ke kita boleh ingatkan. Elemen semula jadi yang mendekatkan kita dengan kejadian Allah. Okey, terima kasih. Dan Guru kencing berdiri, selalunya prefer. Ada benda yang kita jangan berterus terang. Setengah orang dia bangga, prinsip saya berterus terang. Tak, cikgu, jangan. Saya silap kita boleh gaduh dengan orang-orang sakit hati dengan kita kan. Asal berterus terang itu biarlah berhikmah, berhemah dan beradab dan tidak merugikan hati orang.